Sekarang saya nak pergi Hero Market. Ni tengah naik Senayan Mall. Okay, dah naik tingkat 3. Parking kereta sekejap. Okay, ini daripada pandangan Senayan Mall. Jauh ni ada banyak bangunan ni. Ni mengalir dekat Kepong ke Kuala Lumpur tu tahulah, tapi okay, dah sampai dekat Hero Mart. Ini Hero Mart. Okay, dulu kat sini Aeon Big, tapi sekarang diorang dah keluar. Sekarang Aeon apa? Hero Mart took over. Saja nak pergi check apa dekat sini. Nampak posh pun lah. Atas ni ada Parkson. Boleh tengok tak macam kedai-kedai kan. Tapi malas pergi atas lah. Okay, hari ni datang nak beli Cadbury dengan oats. So kat sini ada banyak barang. Join Hero Market member card now. For every 1,000 points, you can visit us at www.hero. Dah jumpa. Saya suka yang ni. So yang ni lah. Dia macam-macam kat sini lah. Apa jenis Maggi? Maggi pun makanan kegemaran semua orang lah. Ini besar saya tak suka. Saya suka yang paket kecil. Okay, saya akan cuba cari. Okay, ada kat sini. Pasta spiral ni bagus untuk breakfast anak ke sekolah ke. Ini tempat sos. Beribu-ribu jenis sos ada kat sini lah. Okay, not bad. Ada beras pun ada. Beras pun ada kat sini. Serbuk-serbuk kari semua. Macam ni semua ada. Kunyit, babas, ada lah macam-macam. Pelbagai jenis keropok-keropok semua ada kat sini lah. Minuman. Kat sini pun sebelah kiri kanan ada tidbits. Macam-macam tidbits ada. Macam-macam biskut ada. Shampoo dengan hair cream. Semua tempat ada kat sini. Berus gigi pun ada. Fast food pun ada. Kalau nak buat barbecue semua ada barang lah. Wah, tisu-tisu semua. Komplit lah Hero ni. Semua barang keperluan ada. Okay. Tools pun ada jual kat sini. Pinggan mangkuk, periuk, plugs. Rempah pun ada. Benda ni sebenarnya kan ramai orang tak tahu kemungkinan lah. Ini apa, sheet untuk air fryer. So katakan kita ada air fryer, kita boleh letak terus kan. Tapi kalau letak alas ni, air fryer you takkan ada grease yang kena. So senang nak cuci, senang nak take care. Lagi pun dia protect air fryer you. So ada banyak size. So home soy. Hero Market. Barang-barangan macam ikan semua ada jugalah. Boleh beli. Ketam pun ada weh. Okay.
Jom tengok ada bunga pun. Okay, yang ni selalu saya pakai bila saya buat goreng, so saya beli yang ni. Okay, ini pucuk pun salah satu kegemaran saya masa buat Maggi ke apa kan. Boleh tambah 2-3 keping, boleh makan. Pisang pun nampak okey je, tapi macam tak banyak. Okey, beli yang ni lah. Apa lagi boleh beli? Orange semua malas nak makan. Apa? Sayur semua lain hari lah. Oh, ikan keli pun ada, udang pun ada. Ikan tenggiri macam ni, sedap ni kalau masak. Kena beli telur. Biasa saya beli telur yang grade B. Grade B ni dia besar sikit. So, okay, lagi satu kan, sekarang semua barang ni saya dah ambil. Tapi Hero Market ni kan, dengan TF Market sekarang baru-baru ni dia trending ni lain tau. Kita pergi scan dekat kaunter, lepas tu dia akan bagi satu receipt, kita pergi kaunter lain pula untuk bayar. So tak menyenangkan, tapi prosedur baru kot. Nanti saya tunjuk. Okay, siap datang Hero Mart, dah beli barang semua. Sekarang balik rumah. Okay, dah tengok masih belum gas. Okay, yang tu SIM. Mana Maybank lah. Okay, walau macam mana pun, walau bagaimana pun, okay guys, itu saja untuk hari ni. Bye. Sekarang saya nak keluar daripada parking ni. Parking ni dia putar belit sikit lah. Saya akan tunjuk macam mana. Dia masa naik, dia terus naik saja. Macam permulaan video ni, dia terus naik saja kan. So bila getting down to the road, dia ada banyak pusingan. Maknanya tiap floor you kena turun lah. Fortuner punya windscreen ni kan, dia punya window ni dia macam narrow sangat. Dia macam junam ke bawah. Angle dia macam 25 degrees kan. So bila saya letak kamera macam mana pun, bonnet kereta Fortuner ni tetap boleh nampak. So tu saya kena cari pemegang ataupun benda yang lain supaya dia jelas nampak jalan raya kan. Tapi dah cari banyak tempat, tak boleh jumpa. Kecuali kalau saya beli macam GoPro, okey, lain cerita lah. Tapi malas nak invest banyak-banyak. Saya akan untuk buat video saja kan, rugi. Kalau betul-betul professional vlogging punya orang ke, ataupun videographer ke apa kan, so you invest macam tu tak apa, macam 2,000, 3,000. Ada setengah orang macam saya tengok buat review kereta semua kan, kiri kanan left right semua ada macam 4 biji kamera, semua macam GoPro. Betul-betul professional dia orang buat. So yang tu tak boleh lah. Saya buat masa sekarang, buat permulaan, go simple and keep it simple and stupid, his method. So tak nak invest banyak-banyak.
Tengok pusingan dia banyak tau. 2A, 2, 1A, 1 macam tu. Penat. Kena jaga-jaga sebab lorong turun bawah ni dia narrow sikit, compare to shopping kompleks lain yang dia ada macam spiral semua. So yang ni dia macam narrow sikit. So kena jaga-jaga celah-celah kiri kanan kereta. Tengok 1B, ada 1A, 1B, 1A. Dia macam markah perperiksaan 1B, 1A. Tengok lagi 1A. Okay, lepas tu sebenarnya signal tak payah kat sini. Ada 1B, 1A, 1. Satu floor tu sebenarnya dibahagikan dua floor untuk letak kereta kot, sebab ceiling dia rendah kan. So pasal tu dia ada banyak tempat nak pusing turun. So ini dah GB keluar. Saya ada lagi turun. Okay, sampai ke jalan raya nanti saya tutup. Saya kamera ni. Okay, kita tu keluar dulu. Dulu masa saya buat kereta sedan kan, so nak lipat kat sini, cornering kat sini sedap. Tapi bila bawa 4x4 ni bahaya sikit lah. Nanti kena kat kereta sakit kan. Dua sebelah kiri dengan sebelah kanan pun boleh keluar, tapi saya choose sebelah kanan. Pergi balik dekat kawasan Batu Cave, so kena choose kawasan ni. Okay, parking RM1 saja. Di step dekat authorizing. Okey, Selayar Mall ni satu bayar parking. Dia parking covered kan, macam tadi saya naik kan, naik atas kat sana tu. So parking tu dia charge RM1 saja. Macam hari Sabtu Ahad mungkin RM2 lah per entry. Tapi kalau kita parking dekat luar yang majlis perbandarannya, parking lot tu, dia ikut masa, ikut jam. Jadi kadang-kadang saya tengok macam ni macam rugi. Sebab Selayar Mall ni dia tak implement lagi ikut by the hour. Macam tempat-tempat lain semua dia dah implement jam RM3, jam berikutnya tambah RM1 macam tu kan. Tapi kat sini kalau bayar RM1 macam Isnin sampai Jumaat, memang RM1 sampai malam pun saya rasa, sampai ditutup kedai lah. Tapi kalau kita parking dekat authorized yang majlis punya parking ni, setiap jam 50 sen. So ini satu info lah, kalau nak save duit, nak parking lama-lama, ini salah satu cara parking dekat Selayar Mall. Kecuali kena naik atas, kena pusing-pusing lah masa turun bawah tu. Masa naik tu senang, turun tu yang leceh. Okay, saya nak share pasal turun parking je, itu saja. Alright, okay, thank you, bye.